Kalau esok tiba-tiba kita disahkan sakit kritikal ataupun kita dah tak ada nanti, keluarga kita perlukan duit dari mana? Sebab itu jangan keliru dengan pelan hibah dan juga pelan pampasan sakit kritikal. Dua-dua penting tapi fungsinya berbeza-beza. Pelan hibah lebih kepada persediaan kewangan kepada keluarga kita sekiranya berlaku kematian, tapi tertakluk kepada terma dan syarat pelan tersebut. Contohnya, duit hibah ini boleh membantu keluarga untuk meneruskan kehidupan dan membayar komitmen kewangan yang ditinggalkan. Manakala pampasan sakit kritikal pula, manfaat tunai boleh diberikan sekiranya kita disahkan mengidap penyakit kritikal yang dilindungi dalam pelan tersebut. Senang nak ingat, hibah untuk mereka yang kita tinggalkan, pampasan sakit kritikal adalah untuk kita yang masih meneruskan kehidupan. Kalau bajet cukup hanya untuk satu sahaja, jangan pilih ikut trend. DM saya perkataan semak, saya akan bantu semak pelan mengikut bajet dan keperluan anda.